sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okey, hari ni kita nak review aquarium kaca saiz 12 inci lebar Okey. Ni aquarium kaca tebal, dia jenis kaca bulat. Lepas tu dia punya kita bagi sekali penutup aquarium dia guys. Memang lawa kaca ni. So jom kita buat full review. Okey, jangan lupa klik like, komen dan share video. Nak order tekan beg kuning atau dekat rumah oren kita. Jom. Ni dia guys. Okey, korang tengok. Okey, kita review lebih detail korang tengok Okey, untuk aquarium ni, okey, yang dekat depan ni aquarium dia saiz dia 12 inci lebar. Okey, dia datang sekali penutup dia. Nampak tak? Dia siap dengan cover aquarium dia sekali. Okey, cover aquarium dapat sekali, dia punya clip pun dapat. Dia jenis kaca bulat guys. Tu korang tengok. Nampak tak? Dia bukan kaca petak, bukan jenis kaca tajam. Kaca dia memang elok, memang tebal lah nampak dia. Okey. Okey, nampak. Dia bukan jenis kaca petak tu. So memang sangat selamat. Untuk cover aquarium dia dah dapat sekali. Background dia warna biru. Kalau korang nak tukar dia punya stiker background pun boleh. Boleh tarik dekat sini. Okey, boleh tarik buka stiker background dekat sini. Tarik yang hitam dulu. Untuk bahagian belakang ni korang boleh letak hanger filter, letak lampu LED jugalah. Contoh dia macam ni. Okey. Kalau korang nak beli satu set pun kita ada. Nak yang satu set pun kita ada ni satu set sekali filter. Yang ni saiz 15, yang sebelah ni saiz 12 inci lebar, siap filter dia. Dia dah datang one set terus macam ni. Okey, kalau korang nak kaca kosong, kita ada jual macam ni. Ready stock, boleh post ke mana saja. Okey. Thank you guys.